Dalam perjalanan nak ambil dia punya buku tu, dia punya kelas tu kena lalu toilet dulu tau. So, bila dia lalu satu toilet ni, dia tiba-tiba terdengar ada budak menangis. Tu dia pun confused and curious, ada lagi ke budak yang tak baik lagi selain aku ke sini? Lepas tu dia beranikan diri untuk masuk dalam toilet tu. Dalam keadaan yang sunyi, tak ada orang, langsung gelap. And dia check semua pintu dekat toilet tu tutup. Tapi ada satu je pintu terbuka. Hai korang, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni kita nak bercerita tentang beberapa kisah mistik yang pernah jadi dekat kawan aku, kawan-kawan sekolah, dekat kawasan sekolah. Okay, kalau korang sekorang pun ada cerita-cerita mistik yang korang pernah alami, korang boleh cerita dekat ruangan komen. Kalau korang suka dengan video kali ni, jangan lupa korang subscribe, like dan juga komen, okay? Untuk cerita yang pertama, benda ni jadi kat kawan aku, tapi kita orang tak berapa nak rapat. Tapi kita orang pernah berborak. Dia adalah seorang pengawas. Sebenarnya dia kat sekolah tu, dia tengah buat kerja sekolah dekat tempat meja mak dia, tengah buat kerja, nak siapkan sebelum hari esok ni dia nak gunakan lah apa yang dia nak buat tu. Okay, dalam situasi ni, bilik guru tu dia bahagian bawah. Okay, belah depan ni kantin, lepas tu belah depan kantin tu bilik guru, and atas bilik guru tu itu kelas budak-budak form 3. So, walaupun anak dia dengan mak dia duduk kat dalam satu tempat, iaitu dekat bilik guru, tapi yang ini yang jadi dekat anak dia. So, anak dia yang memberanikan diri untuk pergi dekat kawasan yang mistik tu. Aku straight to the point, aku ceritakan apa yang jadi. Okay, masa anak dia tengah buat kerja sekolah, okay, lepas tu anak dia ada terdengar bunyi orang seolah-olah macam tarik kerusi perlahan-lahan. And bunyi tu dia dengar dekat kelas tingkatan 3 atas tu. Atas dia, maksudnya ini bilik guru. So atas bilik guru, betul-betul dekat atas bilik guru tu. So aku kan bilik guru panjang, so kan ada kat bahagian atas ada kelas by kelas. So kelas tingkatan 3 yang first kali tu, masa nak masuk tangga first kali. Okay, time tu dia dengar ada pelajar yang tarik kerusi. Tapi masalahnya, dia cuba fikir, takkan ada lagi student yang masih belum balik yang ada lagi kat dalam kelas tu. Sebab sedangkan yang ada dekat situ cuma ada dia dengan mak dia je, yang lain semua dah balik. Sebab waktu sekolah dah nak tutup. Tu dia bukan dengar sekali, tapi dengar 2 kali. Dia pun sejenis yang sejenis yang tak boleh nak biarkan benda tu macam tu je. Dia tak boleh nak macam buat tak tahu. Dia sejenis yang berani untuk pergi kat tempat tu sendiri. Pas dia dah pergi kat situ, seorang dia tengok satu kelas ni, pintu dia tiba-tiba terbuka. Kau bayangkan dalam keadaan yang sunyi, yang tak ada orang langsung, yang dalam tu gelap, taklah gelap macam waktu malam, cuma gelap nak kesenja macam tu. Dia beranikan diri, dia masuk perlahan-lahan, dia buka, tapi tak ada orang. Tapi ada satu benda pelik yang jadi. Dia nampak ada satu kerusi budak, kerusi yang kita duduk, kerusi kayu tu, kerusi belajar tu, satu kerusi menghadap dekat papan putih. And dekat situ dia tulis, "Saya dah siap cikgu." And secara tiba-tiba ada angin lalu, dia macam sekilas dia angin lalu macam tu. Lepas tu dia tiba-tiba nampak kerusi yang ada dekat depan papan putih tadi tu, tiba-tiba depan mata dia. Dan tak normal lah kalau dia tak terkejut. Dia sedih terkejut and dia menjerit, and dia terus turun balik pergi kat bilik guru. And time tu dia belum cakap apa-apa lagi dekat mak dia. Dan bila sampai je kat rumah, baru dia cakap dekat mak dia sendiri. Lepas tu mak dia mula-mula diamkan. And then mak dia kata, dekat dalam kelas tu ada pernah jadi kes sejarah, ada budak meninggal dekat satu tempat. And kerusi yang dia nampak tu adalah kerusi pemilik orang yang dah meninggal tu. Jadinya start daripada hari kejadian,
Dia dengan mak dia dah tak pernah lagi stay dekat situ sampailah nak ke waktu senja, sampai hampir sekolah nak tutup. So lepas habis je waktu sesi persekolahan, diorang memang tak ada dah dekat kawasan sekolah. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua pula berkenaan dengan kawan aku juga. Tapi dia memang jadi kat kawasan sekolah juga. Cerita yang kedua ni dia jadi dekat dalam tandas, tapi time tu nak dekat nak malam macam tu. Cuma ada dia dan juga ada orang yang jaga ke kawasan situ. Apa orang ni Pak kan? Sebenarnya time tu nak malam kan, memang tak ada student yang ada dekat sekolah waktu malam. Cumanya waktu tu dia ada tertinggal barang dia tertinggal buku latihan dia dekat sekolah, dekat dalam kelas dia. So dia minta izin dekat pakcik kat untuk masuk sekejap nak ambil buku dia dan dia nak balik. And masa dia dalam perjalanan nak ambil dia punya buku tu, dia punya kelas so kena lalu toilet dulu tau. So bila dia lalu satu toilet ni, dia tiba-tiba terdengar ada budak menangis. Bayangkan ya, aku ada dengar bunyi pelik-pelik sikit pun aku dah macam curious apa benda. Ni lagi kan bunyi budak menangis kat dalam toilet tak tu. Waktu tu dia pun confused and curious, ada lagi ke budak yang tak baik lagi selain aku ke sini. Lepas tu dia beranikan diri untuk masuk dalam toilet tu. Dalam keadaan sunyi, tak ada orang, langsung gelap. And bila dia cek, semua pintu dekat toilet tu tutup, tapi ada satu je pintu yang terbuka. Tapi pintu yang terbuka tu memang tak ada orang pun, dan dalam tu memang tak ada orang. Bila dia pusing balik nak keluar, dia tiba-tiba dengar ada budak menyanyi. Tahu tak suara dia budak tu menyanyi, dia mendayu-dayu. Sampaikan dia sendiri dah takut, dia terus turun dan dia terus balik je. Dia tak ambil pun buku yang dia tinggal tu. Lepas tu dia cakap dekat guide, "Wina, tak jumpa lah buku tu, esok tu lah saya ambil." Keesokan harinya, dia pun cerita dekat kawan-kawan dia, and ada seorang senior dia ni terdengar dia cerita. Then senior ni dia tanya, "Toilet mana yang kau masuk tu?" And then dia pun cakap ada toilet yang first sebelum nak masuk kelas saya tu. Lepas tu dia kata, "Lepas ni jangan masuk dah toilet tu." Lepas tu kau bayangkan bila sini dah cakap macam tu, jangan masuk lagi toilet tu. And budak-budak ni yang tak tahu apa ni, yang mendengar cerita tu, dia pun furious kenapa tak boleh masuk. And then kau tahu tak sini tu kata apa? Sini tu bawa budak tu pergi tempat tu. Dia kata ini adalah tempat ada salah seorang student perempuan yang mati gantung diri. And yes, betul korang, dia pun tadi tu ada dekat dalam dia punya bilik disiplin, ada simpan sekali dengan baju budak tu, siap ada dengan darah sekali. Sebenarnya tandas tu dah 2 tahun sebenarnya terbiar, and tak ada siapa langsung yang masuk dekat tandas tu. And then semenjak kejadian tu, setiap hari, setiap nak tutup sekolah, setiap kali orang dah balik, tak ada siapa pun yang berani untuk datang balik kat sekolah tu. Lagi-lagi nak masuk dekat toilet tu. Tapi yang jadi persoalannya, toilet tu dia memang tak ada apa kata seletik untuk dilarang masuk ke apa-apa tau. Sebabnya toilet tu ni toilet. Pasal bahagian depan toilet tu itu tempat pentas untuk perhimpunan. So basically kalau ada macam pertandingan apa-apa, ada persembahan apa-apa, so tandas tu digunakan untuk buat persalinan sahaja, untuk ramai-ramai, bukan untuk persendirian. Kau bayangkan ni, walaupun aku yang duk cerita seseorang ni, aku sendiri pun macam meremang tak bulu rumah aku kalau aku sendiri ada kat tempat tu. Okay, cerita yang lastnya sebenarnya dekat sekolah juga waktu malam, and benda ni jadi dekat Pak Guide sekolah. Pak Guide sekolah kan dia jaga kawasan sekolah, dia tengok ronda-ronda if ada apa-apa tak kena ke apa-apa kan. And yes, waktu malam tu Pak Cik Guide tu dia tengah buat rondaan, and dia tiba-tiba nampak ada dekat satu blok bangunan dekat penjuru tandas ada budak perempuan free hair. Dia tengah berdiri tegak dekat situ. Sebab dekat situ ada satu pokok ni tak ada apa-apa pun masalah isunya. Dekat situ ada satu pokok, and budak tu just menghadap dekat tu macam tu. Dan pakcik tu tanya, "Dik, tak baik lagi ke? Buat apa kat sini?" Lepas tu budak tu tak jawab apa-apa tau. Dia macam ni dengan badan dia macam kusuk masai, and then baju pun lusuh.
pun pakcik tu macam pelik lah. Suara dia slow sangat ke sampai budak tu tak dengar apa dia cakap. Dia ulang lagi sekali, "Dek." Lepas tu tiba-tiba kepala dia macam ni. Lepas tu kata, lepas tu tak dia cakap, benda tu cakap. Dia kata, "Cikgu suruh tunggu." Lepas tu pakcik ke ataupun pergi, "Cikgu, dekat sekolah ni dah tak ada cikgu dah, semua dah balik. Ada pengusaha apa sebenarnya?" Lepas tu budak tu dia cakap, "Cikgu tu ada kat dalam kelas. Dia ada tunjuk satu kelas yang pintu dia tertutup. Gelap. Memang gelap lah. Waktu tu waktu malam kan. Dia buka je pintu tu. Okay, agak tu buka je pintu tu. Tak ada siapa-siapa pun. Gelap. Faham tak? Dengan keadaan yang sangat-sangat sunyinya, pakcik tu bulu dia dah meremang, dah takut, dah berpeluh semua. Lepas tu dia pusing balik. Budak tu dah tak ada dah. Budak yang dia bercakap tadi tu dah tak ada dah. And then dia tak boleh buat. Dia terus pergi dekat office dia, tengok kat CCTV, budak tu tak ada pun. And then dia bercakap seorang-seorang rupanya. Lepas tu masa dia tengah check CCTV, dia ada dengan bunyi tapak kaki menghala ke dia. Maksudnya menghala ke pakcik Black tu. Dan secara tak sengaja ni, dia pun macam mata dia macam nak ke sini tau. Lepas tu nak ke sini tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pandangan. Lepas tu dia pergi kat sini, letak muka dia. Nampak ada satu sosok, iaitu budak yang tegur tadi tu ada dekat sebelah dia. Dengan badan dia tak sangka badan dia besar. Dan dia pandang macam tu, mata terbeliak tau. Of course lah pakcik tu terkejut dan pakcik tu jerit. Sebabnya pakcik tu seorang yang jaga kawasan situ. Dia seorang yang meronda, dia seorang yang jaga sekolah tu. So, apa pendapat korang? Korang rasa korang berani ke nak tegur orang ataupun benda yang korang rasa macam curious, kenapa dia tak jawab soalan korang? Tahu-tahu bila korang check, tiba-tiba hilang balik. Check dekat CCTV pun tak ada. Apa pendapat korang? Kalau korang rasa video kali ni korang suka, jangan lupa korang subscribe, like dan juga komen. If korang juga ada pengalaman yang seram, korang boleh sharekan dekat ruang komen. Okay? Jangan lupa follow semua media sosial Zati, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya, supaya kita boleh berkawan dan korang boleh dapat banyak lagi video daripada Zati. Harap korang suka. Kalau ada kekurangan ataupun terlebih, Zati minta maaf. Okay? Bye bye.